Kita bersyukur kata kita jadi orang Melayu. Melayu ni adalah satu bangsa yang terbesar di dunia. Dia sebut-sebut Melayu adalah satu bangsa. Bersebut bangsa, ni ia ada bahasa, ia ada cacat, ia ada ras, ia ada pakaian, ada kedudukan. Semua tu tergolong dalam bangsa belaka. Maka di hari ni, kalau kita nak cek bahasa, bahasa Melayu kita ada tutuh hari-hari ni. Ni le surat baik, bahasa kampung baik, bahasa mecah baik, bahasa kedam nesta baik, bahasa kut hantu baik. Ikut bahasa mana apa? Bahasa Melayu, bahasa yang keempat le dunia. Banyak manusia nak kecek. Kalau kita pergi sampai ke golak tu, tak boleh nak kecek dah bahasa Sia. Sampai golak tu nak kecek bahasa Melayu dah. Dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia banyak dah kecek. Habis tu kena bangga ke tadi Melayu. Kalau kita nak kecek bak tulisan ni alif, ba, ta, tha, jim tu. Cuba tengok huruf Jawi yang kita dah tulis ni, dia tak ada beza dengan huruf dalam Quran. Quran ni ada alif, ba, ta, supa je. Habis tu kata ahli sejarah, agama Islam lebih rapat dengan bangsa Melayu. Agama Islam lebih rapat dengan budaya Melayu. Ni kenapa? Kerana ajaran seakal-akal. Kalau tu bersyukurlah kita jadi orang Melayu. Berapa dah? 3. 1 bersyukur kita jadi orang. Yang 2 kita bersyukur kita jadi ada Islam. Yang 3 kita bersyukur kita jadi Melayu. Yang keempat kita nak bersyukur kepada Tuhan, kita jadi orang petani. Kita nak bersyukur kita jadi orang petani. Allah Ta'ala bagi orang petani ni. Ada bumi ni. Bumi kita dah hijau ni. Hari-hari dah hijau ni. Cuba tergambar. Kalau lah kita tak bersyukur kita ada bumi. Bumi kelahiran. Habis tu siapa-siapa cinta rindu kalau ada bumi kelahiran. Bumi yang dia beranak. Maka tu sunnah Rasulullah. Rasulullah di masa dulu. Di saat kafir Quraisy duk ilikong, duk ikat, duk zolai Rasulullah ni. Maka Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, mu kena hijrah. Duk Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah tu baik disapa di Kek Cadan di Mekah tu. Rasulullah paling belakang. Kecek dengan bumi, kecek dengan tanah Mekah. Wahai kekasihku, wahai bumi Mekah, aku tak akan terlupamu. Satu hari aku akan kelak carimu semula. Nak ya Rasulullah cinta rindu kepada tanah air. Maka kita di hari ini ni, kena rasa bangga kita jadi orang bernasta. Kena rasa bangga kita jadi orang lekdam nesta. Kena bangga kita jadi orang petani. Kena bangga kita jadi orang menaga. Kenapa? Allah Ta'ala bagi bumi. Berapa orang kita, saudara kita, duk sapan loy. Duk kok ayai, duk kok jala, duk kok taning, duk kok bakak. Tak ada bumi nak dau. Tak ada bumi milik. Maka bersyukurlah kita boleh tanah tu hewi bijak. Habis tu kata tu, hubbul watan minal iman. Siapa-siapa kasih kepada tanah air, setengah daripada iman. Kan tahu? Kenapa? Kan bersyukur di atas nikmat Tuhan bagi.